sebagai satu hutang yang wajib untuk digantikan dan dibayar semula kepada anak tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersempena dengan bulan Syawal, hari raya yang mulia ini, ramai orang yang bersedekah, memberikan hibah hartanya kepada kanak-kanak bagi mengembirakan mereka di hari raya terutamanya. Dan ia dipanggil sebagai duit raya. Maka apakah hukum sekiranya duit raya tersebut digunakan dan dibelanjakan oleh kedua ibu bapanya? Dalam hal ini, pertama sekali kita tengok apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu riwayat. Aisyah menyatakan dalam Sunan Abi Daud bahawa Nabi bersabda, "Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi." Sesungguhnya perkara yang paling bagus ataupun harta yang paling elok dimakan oleh seseorang adalah yang datang daripada hasil usahanya, dan anak seseorang itu adalah daripada hasil usahanya. Berdasarkan hadis ini, bahawa harta seseorang itu adalah miliknya, termasuk anaknya, dan juga hartanya juga adalah miliknya. Namun demikian, untuk kita membicarakan tentang apakah boleh ataupun tidak boleh kita gunakan duit raya anak kita untuk kepentingan kita seumpamanya, itu boleh kita bahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama adalah kalau sekiranya kita gunakan pada perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut, seperti berkaitan dengan pelajarannya, berkaitan dengan pakaiannya, maka ini diharuskan dan ia tidak perlu diganti. Yang kedua, sekiranya digunakan untuk keperluan peribadi ibu bapa tersebut ataupun apa-apa yang menjadi tanggungjawabnya, bayar bil elektrik, bayar bil air, begitu juga dengan sewa rumah, maka ini juga diharuskan dan dibenarkan, tetapi sekadar keperluannya sahaja dan dalam keadaan yang terdesak ataupun terpaksa untuk kita gunakan. Adapun yang ketiga, sekiranya tidak ada keperluan, lalu kita gunakan juga untuk makan kita, minum kita sendiri, dan juga kita membeli belah, yang ini dianggap sebagai satu hutang yang wajib untuk digantikan dan dibayar semula kepada anak tersebut, kerana duit itu adalah hak milik anak secara sempurna. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.